Yang merisaukan yang inilah kan doktor kan? Betul. Dia bernanah ke doktor? Dia melepuh tu. Oh ya Allah. Boleh baik ke doktor ni? Boleh, tapi memang kena bersabar. Lama. Lama ya? Lama. Sebab anjing gigitan berbakteria. So dia dah septic tau. Saya tak tahu. Boleh buka collar dia dulu kot dek? Sebabnya semalam saya pakai kali collar dia jilat. Saya pakai collar ni macam dia selesa sikit lah. Dia pantai kan. Ya Allah, ngeri. Saya tak sanggup dah tengok dia punya. Allah. Dia tak sakit ke doktor? Sakit. Melepuh nampaknya. Koyak cepat je kulit dia. Tapi dia boleh baik ke? Allah. Ambil masa. Berapa lama? Yang saya pernah encounter 2 bulan. Oh, 2 bulan. tapi kita kena bandage lah. Kena bandage hari-hari sementara ada nanah ni. Tapi guna bandage yang tu lah dia serap nanah tu. Masa Tapi hari tu tak perasan ke doktor dia jadi macam ni? ada, memang ada. Cuma Memang tak seteruk ni lagi teruk ni. Oh, kenapa ya? Sebab dia punya infection dalam darah dia tu. Gigitan anjing tu. Darah dia tu masih ada infection, ada bakteria lagi. Jadi doktor ada bagi ubat antibiotik semua untuk ni lah? Ada. Dah on lah. Ni antibiotik. Okey. Antibiotik Yelah, anak dia ni lah. dia ni ada gigit ke? Saya memang tak ada. Macam makin berlubang pula ni. Dia memang tak boleh gigit dah. Sebab apa ni? Satu koyak kat baru. Allah. Dia kalau macam ada owner yang macam tak boleh nak jaga luka, tak boleh nak rawat luka ni, memang kita terpaksa amputate juga, potong. Allah ya Allah. Kalau tak boleh nak rawat luka tu elok lah. Tapi boleh tak doktor ni kan? Boleh lagi ni insyaAllah. Sebab dia masih lagi ada ni, ada saraf kat sini. Masih lagi berfungsi tangan ni. Terus kita lap dulu. Yang ni tadi saya buka. Sakit ya. Ada ke ubat tahan sakit doktor? Ada, dia ni ada macam mana? Adalah. Ubat tahan sakit painkiller ada. Hari tu saya nampak yang kat sini macam kering tau. Yang mana? Kat sini. Ni. Macam basah tiba-tiba. Kenapa ya? Ke ditutupi oleh kudis-kudis lama. Sebenarnya dalam tu basah. Cuma kau nampak luaran saja. Bila kita tengok, oh basah bawah dia underneath.